So bila nak tukar, kena tukar dua-dua ni kan. Kalau kita tengok dekat kereta ni, dia dah hitam lah, dah burn. Dia dah reput. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita kembali sekali lagi ke Transmatic Auto Benz. Okey, dekat sini hari ni ada satu kereta Mercedes-Benz W212, okey, ataupun W212 orang panggil. Masih dia masuk waktu tu, dia cuma nak servis saja. So as standard practice, kita di sini setiap kali servis kita akan scan fault code. So bila kita scan, kita dapati ada satu fault code. Dia keluar oil pump directional solenoid valve. Okey, apa benda tu? So saya tunjukkan. So hydraulic control valve nama dia. So ni dia. Tada. Okey. So kedudukan benda ni ialah berada di oil pump lah. Kalau kita tengok kat sini, ni dia punya oil pump lah. Okey, ni oil pump dia. Dia berada di sini. Kat sini. Okey. Ini ada punya directional valve dia lah. Okey, apa function dia satu ni? Okey, directional valve ni, function dia ialah dia manage the flow and pressure of engine oil dekat fuel pump ni. Okey, kalau kita tak tukar, lama-lama enjin boleh pecah. Okey, dia akan merosakkan enjin ataupun enjin jam ke enjin pecah lah kan, sebab dia tak dapat mengalirkan minyak enjin tu lah mana dia nak pergi. Okey, dia ni kita tak tukar ni saja, kita kena tukar sekali dengan harness dia. Kalau kita tengok, dia dah reput lah, keras lah. Okey, so bila dia reput tu yang dia keluar fault code ni. Okey, kalau kita tengok sini parts dia, dia diperbuat daripada plastik lah, termasuk dengan dia punya harness dia lah. So bila nak tukar, kena tukar dua-dua lah ni kan. Kalau kita tengok dekat kereta ni, dia dah hitam lah, dah burn. Dia dah reput. So bila dia dah reput ni, so dia tak boleh nak manage dia punya flow, dengan dia tak boleh manage pressure dia lah. So kita kena tukar lah untuk mengelakkan kerosakan yang lebih lah. So untuk nak replace ni, kita terpaksa satu turun subframe, sebab kita nak access dia punya oil sump dia. Oil sump dia tertutup dengan subframe. Turun subframe, baru kita buka oil sump dia, dan kita replace lah parts ni lah. Lepas tu kita dah tukar parts ni, insyaAllah dah tak ada masalah lah kereta dia kan. Kereta dia tak payah nak risau lah. So untuk nak buat ni selalunya mengambil masa 2 ke 3 hari untuk nak siap je lah. Okey, kepada anda yang memiliki kereta Continental, ada apa-apa problem ke, boleh inquire lah dengan kita ataupun boleh datang kat sini. Kita boleh, insyaAllah kita boleh check kan, kita boleh bantu anda lah. Kami Transmatic Auto Benz berada di Putrajaya, berdekatan dengan Cyberjaya dan Putrajaya.